Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya sendiri, Muhammad Nizamil Haizam, Farid Nazmi bin Fahmi, Muhammad Zul Hafiz, Muhammad Mustaqim dan Muhammad Syahrin. Jabatan Kerja Raya Malaysia iaitu JKR ialah sebuah agensi teknikal di bawah Kementerian Kerja Raya Malaysia dan merupakan salah satu agensi kerajaan yang tertua di Malaysia. JKR mula ditubuhkan pada tahun 1872. Pada asalnya, JKR ditubuhkan sebagai cawangan Jabatan Kerja Raya Negeri-Negeri Selat dengan tumpuan utama kepada tugas kejuruteraan awam seperti pembinaan jalan raya dan penyelenggaraan bangunan penting. JKR memainkan peranan penting dalam pembangunan infrastruktur negara, terutamanya dalam aspek pembinaan, penyelenggaraan dan kepengurusan kemudahan awam serta projek pembangunan kerajaan. Dalam misinya untuk menjadi penyedia perkhidmatan bertaraf dunia, JKR komited untuk menyampaikan infrastruktur berkualiti tinggi yang sejajar dengan matlamat pembangunan negara Malaysia. Agensi itu memberikan penekanan yang kuat terhadap kemampanan dan inovasi, berusaha untuk mencipta penyelesaian infrastruktur yang bukan sahaja memenuhi keperluan semasa masyarakat tetapi juga memastikan kesejahteraan generasi akan datang. Dalam infrastruktur yang semakin tua, bila mana keadaan jalan raya, jambatan dan bangunan kerajaan yang runtuh telah melepasi jangka hayat yang diharapkan. Ini menyebabkan peningkatan kos penyelenggaraan dan peningkatan risiko keselamatan. Infrastruktur yang semakin tua memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi dan ia boleh menimbulkan risiko keselamatan kepada orang ramai. Seterusnya adalah masalah sumber kewangan dan teknikal yang terhad. Kekangan belanjawan merumitkan lagi keadaan kerana penggantungan pada pembiayaan persekutuan memperkenalkan unsur yang tidak dapat diramalkan, tertakluk kepada kehendak peralihan politik. Sumber kewangan dan teknikal yang terhad menyukarkan JKR untuk melaksanakan projek baru dan menyelenggara infrastruktur yang sedia ada. Kekurangan jurutera mahir, daya tarikan sektor swasta dengan janjinya untuk mendapatkan gaji dan peluang peningkatan yang lebih baik telah menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang membimbangkan pihak JKR. Kekurangan jurutera kemahiran menjejaskan keupayaan JKR untuk menangani cabaran infrastruktur dan melaksanakan projek dengan berkesan. Seterusnya saya akan membentangkan analisis persekitaran luaran. Yang pertama, politik. JKR beroperasi dalam landscape yang dipengaruhi oleh dasar kerajaan. Yang kedua, ekonomi. JKR menghadapi cabaran seperti pembiayaan kerajaan yang turun naik dan kos bahan binaan yang semakin meningkat. Yang ketiga, politik. JKR beroperasi dalam landscape yang dipengaruhi oleh dasar kerajaan. Dan yang terakhir sekali, teknologi kemunculan alat seperti permodelan maklumat bangunan BIM menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kecekapan operasi dan pengurusan projek. Seterusnya berkaitan analisis persekitaran dalaman yang mempunyai dua kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dalam persekitaran dalaman yang pertama sekali adalah JKR mempunyai struktur yang mantap dengan bahagian khusus yang memfokuskan pada bidang bangunan, infrastruktur dan penyelenggaraan. Kedua, JKR memberi penekanan yang kuat terhadap pembangunan profesional kaki tangannya melalui inisiatif. Ketiga, JKR mempunyai rekod prestasi yang terbukti dalam melaksanakan projek infrastruktur berskala besar yang penting untuk pertumbuhan negara. Kelemahan pula, proses membuat keputusan di JKR sering terperangkap dalam kerumitan birokrasi. Kedua, JKR menghadapi cabaran dalam mengekalkan bakat. Ketiga, JKR bergantung kepada pembiayaan kerajaan. Dan keempat, JKR bergelut untuk seiring dengan kemajuan teknologi moden. Saya akan menerangkan tentang formula strategi bagi JKR. Okey, yang pertama ialah analisis SWOT, iaitu S strength, W weakness, O opportunity, T
seperti TREAT, iaitu JKR boleh menjalankan analisis SWOT ini untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mereka hadapi. Metric Tools. Metric Tools ini ialah alat analisis strategik yang membantu bagi menjana dan membandingkan pilihan strategik dan strategi pemasaran. Jadi JKR boleh menggunakan Metric Tool ni untuk merumuskan strategi yang memanfaatkan kekuatan mereka, seterusnya dapat meminimumkan kelemahan dan merebut peluang serta mengurangkan ancaman. Seterusnya, strategi SO iaitu Strength Opportunity, iaitu peluang dan kekuatan. JKR dapat memanfaatkan strategi SO ni bagi meningkatkan kekuatan organisasi untuk merebut peluang bagi memperbaiki kelemahan dan kekuatan mereka. Strategi WT iaitu strategi Weakness Threat, iaitu ancaman kelemahan, di mana JKR boleh menggunakan strategi WT ni untuk meminimumkan kelemahan organisasi mereka dan mengurangkan ancaman yang akan mereka hadapi. Dan yang terakhir ialah strategi ST, iaitu strategi Strength dan Threat. Strategi ini dapat memanfaatkan kekuatan organisasi untuk mengurangkan ancaman juga. Dapat beberapa cadangan yang saya akan kemukakan. Yang pertama, transformasi digital. Penggunaan teknologi digital seperti BIM dan IoT boleh meningkatkan kecekapan, operasi dan pengurusan projek JKR. BIM membolehkan visualisasi dan simulasi projek yang lebih baik, manakala IoT membolehkan pemantauan masa nyata aset dan penyelenggaraan ramalan. Yang kedua, pembinaan mampan. Mengamalkan amalan pembinaan mampan boleh mengurangkan kesan alam sekitar projek JKR dan menyumbang kepada matlamat kemampanan negara. Ini termasuk menggunakan bahan kita semula, mengurangkan pembaziran dan meningkatkan kecekapan tenaga. Yang ketiga, sumber manusia. Memperbaiki dasar sumber manusia boleh membantu JKR menarik dan mengekalkan bakat mahir yang penting untuk menjayakan jabatan. Ini termasuk menawarkan gaji yang kompetitif, menyediakan peluang pembangunan kerjaya dan memupuk persekitaran yang kerja yang positif. Dengan melaksanakan cadangan ini, JKR boleh meningkatkan kecekapan operasinya, mengurangkan kesan alam sekitar dan memastikan pembangunan infrastruktur yang mampan untuk Malaysia. Kesimpulan ini merangkumkan perkara utama pembentangan dan menyelahkan peranan penting JKR dalam membentuk infrastruktur Malaysia. Ia juga membincangkan cabaran dan peluang masa depan yang dihadapi oleh jabatan. JKR memainkan peranan penting dalam membentuk infrastruktur negara. JKR menghadapi cabaran yang ketara termasuk isu mendesak aset yang semakin tua dan kekangan belanjawan yang ketat. JKR mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kecekapan operasi dan memastikan penjajaran dengan inisiatif nasional. JKR memberi tumpuan kepada pengguna teknologi inovatif, menekankan amalan pembinaan mampan dan secara aktif mencari perkongsian awam swasta. Strategi ini bertujuan untuk memudahkan infrastruktur Malaysia dan membuka jalan ke arah masa depan yang lebih berdaya tahan dan mampan.